Hai Tibers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnari. Seperti pada tajuk, saya buat pengujian dua bateri KitKat dengan bateri EVE ini. Bateri dua-dua ini bersaiz 18650. Okey, menggunakan Litokala Li M4. Okey, pengujian bateri ini kita nak tahu berapa kapasiti bateri ini. Betul tak tidak? Ini 3200, manakala bateri ini kalau tak silap saya tinggi 7000 mAh. Betul ke tidak 7000 mAh jenama KitKat ini, dan yang bateri EVE ini berkapasiti 3200 mAh. Jadi kalau nak tahu antara dua bateri ini mana satu yang betul-betul real capacity, ikuti video saya dengan menggunakan pengecasan dan mereksa kapasiti bateri. Alat ini boleh digunakan untuk mengesan penipuan pada bateri 18650. Jom kita ke video pemeriksaannya. Okey, jadi inilah baterinya guys. Okey, ini satu ni bateri jenama EVE. Okey, jenama EVE 18650 3.3 volt. Okey, dia ada 3000.2 mAh. 3.2 Ah ataupun 3200 mAh. Okey, adakah bateri ini betul-betul original? Okey, betul tak tidak dia memiliki 3000 mAh. Okey, saya beli dekat Shopee. Okey, link saya ada letak dekat description ataupun yang ada lambang kedai kat sini, ataupun dekat tepi sinilah, dekat description produk. Dan ini saya beli di kedai sini, jenama bateri ini KitKat. KitKat. Okey, 7800 mAh. Wah, 7.8 mAh. 3.7 volt. 18650. Adakah betul tidak bateri sebesar ini menyatakan bahawa adalah dia punya kapasiti sampai 7000. Okey, kita test. Nanti kita akan buat test. Tapi sebelum test, kita cek dulu dia punya voltage setiap satu. Okey, pergi kepada 200. Kita cek yang ini dulu. Okey, yang biru. Okay, kita test satu je. Uji satu. Okey, ini negatif dan yang ini positif. Kita test. Tak kat sini. Masukkan. Okey, 4.10 volt. Okey. Yang ni saya pernah beli. Okey, dulu. Okey, kalau baru beli pun dia punya voltage akan rendah. Dia belum di-charge lagi. Okey, 3.46. Okey, 3.46. Dia belum di-charge. Yang bateri ni dia sampai memang belum di-charge. Okey, memang masih kosong. Sekarang kita cek dia punya berat. Okey, dia punya berat. Mula bateri ni on, berapa gram tak dia punya berat. Kita timbang 37.6 gram. Okey, bateri ni sama ke tidak? 46.11. 46.11. Ini lagi ringan. Boleh tak percaya bahawa dia 7800 mAh ni. Dia lagi ringan. Walaupun dia belum full charge, dia berat daripada bateri ni. Ini 46, ini 37. 46.14. Okey. Kita akan buat pengujian, tetapi saya akan buat pengecasan dulu. Okey, saya letak. Kita uji dua bateri ni. Jadi saya menggunakan alat ni, alat pengukur Litokala Li M4. Okey. Ni untuk 4 slot. Dia menggunakan Type C. Okey, ni ada out 5 volt USB. Okey, Litokala ni bahagian belakang. Bateri-bateri yang boleh dia ada charge lah. 3.7 bateri jenis ni. Bateri 2170 pun dia boleh charge. Ni jenis-jenis bateri yang dia dapat mengecas. Banyak juga bateri ni. Okey, ada output 4.2, 1.4,
5 volt 1000 milliamp hour. Okey. Okey, dia menggunakan USB. Masuk sini. Okey. Ini keadaan paparan dia. Okey. Kosong. Mula kita akan cek, kita charge dulu. Okey, baru kita testkan dia. Okey. Cara penggunaan dia, okay, mula-mula kita letaklah ini untuk slot 1, 2, okay, yang ni. Ini untuk slot 3 dan 4. Okay, ini mana mode dia, ini untuk mode testing ataupun charge. Lepas tu bahagian ni untuk current, berapa kita nak dia punya charging. Nak 500 milliamp hour ataupun 1000 milliamp hour. Okay, kita test di hujung ni. Okay, masukkan, dia akan detect 6.7 mAh. Okay, kalau masa ni dia klik-klik kita boleh tukar. Test ataupun charge. Test ataupun charge. Sama juga current pun kita boleh tukar. 5 ke 1000. Okay, yang ni pula kita charge juga. Okay, dia mesti berkelip, biar dia berkelip. Okay, ini adalah masa. Kalau kita charge nanti, dia dah mula mengecas. 99%. Jadi yang ni memang dia datang, saya pernah beli. Dia datang memang kurang cas lah, jadi kita nak caskan dia penuh, baru kita buat pengujian nanti. Right, dia dah penuh dah. Okay, yang ni 12%. Okay, jadi kita akan cas ni lah sehingga penuh. Okay, kalau 12% ni, kalau dia cas penuh ni, dia boleh mengesan berapa milliamp hour yang dia boleh bateri ni. Okay, kan tadi bateri ni 3000 milliamp hour. Okay, yang ni, saya pusing sini lah supaya senang tengok. Okay, ini 3000 milliamp hour. Okay, 3000.2. Yang ni 7000. Okay, yang ini bateri 1. Okay, ni kita cek dia dah habis, dia kata dia penuh. Jadi kita tukar mode dia kepada testing. Kita tukar, klik lagi sekali, dia pergi test dan kita guna 1000 mAh untuk cepat. Okay, bateri ni kalau kita masukkan 4 slot ni kita penuhkan, kita tak boleh guna 1000 mAh. Kita cuma boleh guna 500 mAh. Begitulah cara menggunakan bateri Litokala Li M4. Okay. Pengujian Litokala ni, dia boleh mengetahui lah kalau bateri itu bohong ke tidak. Ini kira alat pengesan kebohongan bateri. Okay. Dia tulis beribu-ribu pun, kalau tak tepat tak guna. Okay, yang ni, okay, kita tengok. Ni yang saya beli, saya dah pernah pakai. Okay, kita tengok berapa dia punya kapasiti nanti. Yang ni kalau tersilap saya, tak perlu kita nak charge sebab dia dah 20% tadi. Tapi tak apalah, kita test juga nanti. Sekarang ini dia mengecas. Untuk yang ni, dia tengah testing. Okay, 90%. Dan ini baru tengah charging menggunakan 500 mAh. Jadi kita tinggalkan sekejap di sini untuk dia buat proses pengecasan. Ini testing dan ini pengecasan. Kita boleh cek kiri, ini masih test, dalam tempoh test, belum keluar dia punya mAh, dan ini dalam charging. Okay, belum test lagi, kita nak charge dulu. Okay, manakala yang ni kita dah masuk bahagian pengujian. Tengok dia dah start. Dia tarik. Okay, berapakah dia punya, betul tak 7800 mAh. Okay. Okay, saya tinggalkan alat ni. Nanti kita sambung balik. Okay, kita boleh tengok berapa lama masa di sini. Itu yang kita tahu. Right. Okay guys, nampaknya pengujian kita untuk bateri yang satu ni, okay, dah selesai. Jadi kita tengok betul ke tidak bateri ni. Okay, 7000, silap pula saya. 7000 milliamp hour ni sebenarnya dia menipu kita. Hanya 3000 dah pula. Hanya 337 milliamp hour aja. Manakala bateri yang satu ni kita masih dalam charging. Okay, kita belum testing. Yang ni dalam test dan ujian test dia dah telah selesai. Okay, bateri satu, masa untuk pengujian dia hanya 37 minit je. Maksud dia 37 minit. Jadi
Bateri ni cuma mempunyai kapasiti sebanyak 337 mAh saja. Menipulah bateri ni. Okey. Boleh digunakan kalau cordless tu tak boleh lah ni. Kalau untuk guna yang macam jam ke apa ke, mungkin boleh lah. Tak pakai banyak energi. Jadi yang ni kita masih tunggu pengecasan penuh. Sebab bateri ni masa kita beli didatangkan dengan, boleh dikatakan dalam keadaan kosong lah. Ada isi tapi dalam berapa plus persen je. Jadi kita charge dulu sehingga dia penuh. Masa pengecasan sekarang dalam 60% dan dah ada 341 mAh dan 42 jam. 42 jam pula. 42 minit telah digunakan untuk pencasan dan 365 volt pencasan. Okay, yang ni dah selesai pengecasan, ujian, testing, dan sekarang ni dia akan pergi ke charging, dia akan mengecas. Okay, nanti dia akan bertukar kepada pengecasan. Okay, right. Kita akan tunggu bateri yang slot ketiga ni, bateri if ini, okay, penuh cas dan kemudian kita baru buat test untuk bateri ni. Okay, bateri ni tadi kita dah tahu 337 mAh dan kita akan tengok yang ni berapa mAh dia, adakah lebih daripada 3000 ataupun kurang. Kita teruskan ujian pengecasan. Okay guys, sekarang kita punya charging untuk bateri ni dah penuh, dah nak malam. Okay, pengecasan dia selama 5 jam 29 minit. Okay, untuk yang ni tadi kita test hanya 3,5 jam. Okay, untuk yang bateri ni sampai 5 jam kita nak charge penuh sehingga 4.20 volt. Okay, jadi kita nak test. Okay, ini dia dah 2612 mAh. Jadi sekarang kita akan test betul tak dia boleh capai 3 seperti yang dia katakan tadi, 3.2 macam tu lah. Okay, kita akan test, dia dah penuh, jadi kita akan tukarkan mode untuk testing. Okay, tekan ni lama-lama, dia akan kelip, kita pergi ke test. Okay, mungkin 5 jam lagi nantilah kita akan dapat dia punya keputusan yang tepat. Okay, kita akan test. Jadi tunggulah sampai dia habis cas nanti keluar, baru saya tunjukkan kepada anda. Baik, kita biarkan dulu di sini. Hai guys, yang seperti kita tengok ni, okay, dah habis pengecasan. Okay, kita tengok jumlah dia. Okay, 3,357. Maksud dia kapasiti ni 3,200 Ah, mana dia berlebih. Jadi bateri if ini, jenama if, cukup bagus dan betul-betul dia punya real capacity 3,357, berlebih daripada sasaran dia yang dia cetak sini 3.2 Ah ataupun 3,200 Ah. Okay, masa saya buat pengujian ni selama 6 jam. Lama. Okay, untuk buat pengecasan. Nah, kalau yang ni, yang bateri satu ni hanya 300. Okay, pengecasan pun setengah. Ujian dia dibuat masa 37 minit. Manakala yang bateri ini, jenama if ini adalah 3,357. Okay, bagus bateri ini, boleh dibeli dan betul-betul real capacity. Dan lepas ni saya akan buat dalam bentuk, mungkin dalam bateri cordless lah, saya try. Sebab dia punya volt dia kata 3.3 volt. Okay, berbeza daripada bateri Fitcat dia kata 3.7 volt. Tapi kita akan cek, okay, kalau bateri ni di charge penuh berapa dia punya voltage. Jadi kita cabut. Okay, kita akan uji dengan multimeter. Pergi kepada 20 volt untuk percubaan. Okay, berapa voltage setelah di charge penuh. Okay, yang tadi 3 volt lebih. Sekarang adakah dia meningkat, naik. Okay,
sebab dia sampai masih baru bateri ni, memang dia belum di-charge penuh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, 4.16 volt. Okey, 4.16 volt. Okey, dia dah ada naik lah. Okey, kerana dia dah di-charge penuh. Nah, kalau yang ni dah di-charge penuh semula selepas pengujian. 3.7 volt. Okey, masih rendah. Okey, tak full charge juga bateri ni, dia tak simpan energi lama. Okey, yang ni 4.15. Tengok yang satu ni yang dah di-charge penuh juga. Okey. Okey, 4.15. Okey, sama. Okey, dia punya voltage yang keluar sini dan bateri ini recommended. Okey, anda boleh cari. Saya letakkan link pada video sini. Mungkin next video saya akan buat bateri ini dalam untuk kegunaan cordless. Right. Itu saja daripada saya. Diharap saya punya pengujian bateri EVE ini dapat membantu anda yang mencari bateri untuk DIY cordless. Itu sahaja daripada saya. Bye-bye.